Welcome guys to Viral News Malaysia. Hari ini kita ada 4 perkongsian Viral News Malaysia Plus. Viral News Malaysia Plus guys. Kita mulakan dengan 4 ya hari ini. Semua daripada berita harian online. Harap semoga audio yang jelas. Okay. Pertama lah, Trump sifatkan suspek serangan majlis makan malam sebagai lelaki yang agak sakit. Jam di tangannya agak sakit. Okay. Baik. Ni Washington, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan suspek yang didakwa cuba menyerang pegawai pentadbirannya di satu majlis gala berpakaian rasmi pada malam Sabtu sebagai lelaki yang agak sakit dan berkata individu itu telah dilaporkan kepada pihak berkuasa oleh ahli keluarganya sendiri. Trump dalam wawancara televisyen berkata suspek yang dikenal pasti oleh seorang pegawai sebagai Cole Thomas Allen, 31 tahun, dari Torrance, California, telah menyiarkan apa yang disifatkan sebagai manifesto anti-Kristian. Dia seorang Kristian, seorang yang percaya, kemudian dia menjadi anti-Kristian dan dia melakukan banyak perubahan, kata Trump kepada pada program CBS 60 Minutes. Ya. Dia mungkin seorang yang agak sakit, kata Trump. Okay. Menurut Trump, manifesto itu dihantar kepada ahli keluarga suspek sebelum serangan berlaku. Ya. Okay. Pada sini manifesto itu memetik unsur teologi Kristian sebagai justifikasi tindakannya dengan menyatakan beliau cuba melindungi mereka yang dizalimi dan di atas dasar pentadbiran. Okay. Right. Allen ditahan di tempat kejadian lah. Sewaktu benda tu dia ditahan di tempat kejadian. Okay. Trump mengambil kesempatan daripada perhatian tersebut macam itu untuk promosikan rancangan pembinaan Dewan Besar di Rumah Putih sebagai lokasi lebih selamat. Maksudnya lain kali function itu buat saja di White House. Katanya. Okay. Katanya. Right? Pada di sini kita tengok ni okay. Nah, Allen dilaporkan telah membeli 2 pistol dan 1 senapan patah simpan di rumahnya itu, di rumah ibu bapanya. Beliau tinggal bersama ibu bapanya di sebuah rumah 2 tingkat di kawasan Jalan Torrance, California. Ya. Penduduk setempat berkata mereka hanya mengenali keluarga itu secara seperti selalu dan jarang berinteraksi secara sapaan ringkas. Itu je insiden ini berlaku. Okay. Suspeknya ialah jadi Allen tadi, ya, dan pun ditangkap. Berita seterusnya daripada My Metro Online. Najib tarik balik rayuan tahanan rumah. Ya, you heard it. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dalam permohonan semakan kehakimannya bagi mendapatkan perintah supaya beliau menjalani baki hukuman penjara melalui tahanan rumah. Najib yang juga bekas ahli Parlimen Pekan kini menjalani hukuman di penjara Kajang terbabit kesalahan meleweng wang dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Dari notis firma guamannya, Tuan Syafiee dan Co. pada 2 April lalu, firma guaman berkenaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa Najib selaku perayu berhasrat untuk menarik balik rayuan terhadap responden tanpa kebenaran untuk memfailkan semula dan tanpa sebarang perintah berhubungan kos. Okay. Kenapa itu berlaku ya? Tahu dulu. Okay. Najib yang sedang menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 memfailkan petisi untuk mendapatkan pengurangan jelajah pada 2 September 2022. Lembaga pengampunan kemudiannya mengurangkan hukuman penjara selama 12 tahun pada 6 tahun. Manakala denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta sahaja. 50 juta kira okey lah kalau nak bayar lah banding dengan 210 juta. Tapi juta. Sekarang ni juta-juta pun kalau kecil lah juta. Nilai juta pun yang kecil sekarang ni. Itulah dia cerita tentang Najib tarik balik rayuan tahanan rumah. Okey, seterusnya. 2 berita sukan. Mulakan dengan Sarawak ni, City FC. Aidil lega curi satu mata di Brunei. City FC, wah, seri 2-2. Ada fight tu, Ada fight Brunei tu. Kuala Lumpur, pengendali Kuching City FC, okay, Aidil Sarin Sahab
tetap lega bila anak buahnya bawa pulang satu mata selepas terikat 2-2 dengan DPMM FC di Stadium Negara Hassanah Bolkiah malam tadilah, itu pada malam hari Ahad hari Ahad tadilah ya. Okey, Adit menegaskan bahawa satu mata itu begitu berharga untuk pasukannya dalam merebut buruan naib juara musim ini, apatah lagi selepas mengambil kira pasukannya terpaksa bangkit daripada ketinggalan bangkit semula ya. Okay, saya rasa kita hilang tengah mata, tidak hilang tengah mata dan sudah kurang dapat memenangi satu mata. Itu lebih positif daripada kita tewas kerana mereka mendahului menuju ke hujung perlawanan. Okey, mainanlah. Okey. Kita mula dengan baik apabila mendahului, tapi seperti itu membenarkan DPMM FC mengikat kedudukan. Mereka betul yakin dan berjaya pada pangkat gol kedua. Okey, itulah dia. Ya, semogalah Sarawak ini, semogalah PJT FC dapat kedua lah ya. Ini menyaksikan skuad The Cats kekal di tengah ketiga dengan mengutip 44 mata. Dua mata di belakang pecahan utama Selangor FC yang kini mengunjungi tempat yang kedua. Tak beza gol, beza mata je kan. Beza tangan. CEO Club jangan hanya sembang kosong di meja bulat ya. Kuala Lumpur, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Club Liga Malaysia Liga M diharap tidak sekadar sembang kosong dan perlu memanfaatkan sepenuhnya pertemuan meja bulat bersama Liga Bola Sepak Malaysia MLF sebagai platform untuk menyelesaikan isu kritikal membabitkan kelangsungan Liga. Pemerhati bola sepak tempatan Datuk Dr. Pekan Ramli menegaskan pendekatan terbuka dan jujur perlu menjadi asas utama perbincangan dalam pertemuan yang dijangka berlangsung minggu depan. Jelasnya, antara keutamaan utama yang perlu dibawa ke meja bulat itu soal kelestarian keuangan dan kemudian tunggakan gaji yang masih berlarutan di kalangan klub. Okay, anggaplah Liga Super sudah parah sekarang. Kita mahu semua CEO berterus terang. Jangan berselindung, berterus terang dan jangan takut dengan meluahkan semuanya yang terbuku dalam hati ini ya. Okay, jika saya lihat antara perkara pokok yang sepatutnya jadi ajaran utama adalah membabitkan kelestarian keuangan klub dan isu gaji. Ini yang perlu menjadi fokus utama, termasuk financial fair play FFP. Okay, FFP. Okay, kita juga mahu melihat bagaimana perancangan untuk membina model perniagaan yang mampan dan model ekonomi yang realistik bagi mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan baik yang negeri maupun kerajaan, maupun korporat. Dan perkembangan sama akan turut menggunakan keperluan menstrukturkan semula Liga sebagai antara agenda penting dalam pertemuan itu, termasuk menetapkan hala tuju lebih jelas menjelang musim 2027 untuk musim tahun depan. Selain itu, kita juga mahu melihat dan menstrukturkan semula Liga lebih kompetitif dan mampan. Kita perlu pastikan Liga Super itu lebih seimbang dan menarik. Aspek komersial dan pemasaran Liga juga perlu diberikan perhatian serius. Pasukan perlu lihat kaedah baru yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Liga dan pasukan selain memberikan sokongan penyokong yang terlibat sama ya. Kewajiban pemain dan standard pengurusan kelab juga tidak boleh diketepikan, khususnya pembuatan pematuhan kontrak serta pentadbiran dan urus profesional supaya terus profesional dan terus, especially dari segi keuangan syarikat. Yang tidak hanya mengharap dana kerajaan, dana negeri maupun daripada korporat. Mesti ada something yang boleh membuatkan Liga Malaysia ini kompetitif dan dikenali ramai dan orang akan menonton. Seperti mana orang menonton Liga apa? Liga English Premier League. Tengok Liga Malaysia ini sebagai liga yang bukan hanya diwakili oleh JDT saja, tapi semua klub-klub yang bermain dalam Liga Malaysia sendiri. Jaga soal ini untuk Bahari Malaysia Plus ini, sebagai itu yang seterusnya guys.